Gedi-gedi apa? Gini-gini. Hari ini kita akan buat review lagu raya tahun 2026. So, jom. Macam kucing you. Tidak ya. Pakai betul-betul Tengok AI. AI ni. AI. Cuba tengok. Macam natural. Gedi-gedi apa? Gini-gini. Cuba tengok dia punya penari tu. Ya, benar ni. AI. Penari pun AI. Saya tengah bayang je kalau menari macam ni kan macam gini-gini. Next song Okey, jom. Lala Raya. Lala Raya, Lala. Tajuk lagu. Lala, apa maksud Lala tu? Nama orang. La le. Ayo. Dia buka baju orang tau. Ayo, macam ni. Kau baju lah tu ni. Ayo, feeling. Ayo. Sebab ni lagu raya tau. Lagu raya? Bukanlah. Ya, kamu lagi Lala Raya. Ingat nama orang ke? Ingat nama orang ke? Ingat nama orang ke? Oh, raya ni ada. Yang Kenapa reaction dia macam tu? Yang ni taklah yang boleh nak tahu. Kau tengok. Ya. Ya ampun. Korang lambat, semua lambat sangat bersiap ada nak hari raya. Betul semua ya. Dah raya tapi semua lambat, ada penat lah abang macam ni. Ni betul-betul family tu ke? Family yang lagi merah tu. Oh gaji. Semua jimat kos ni. Tak logik lah nak ditinggal. Anak ramai. Hiburkan hati di air. Oh, ditinggalkan anak dia lah. Jangan percaya. Boleh jadi AI kan? Tengok. Tak logik lah nak ditinggal. Dia buat voice kan tu. Oh, nanti sekejap. Ya. Tak buat voice kan lah. Yang tinggal di kota, yang duduk di desa, sama sambut Mungkin ada data lagi jadi setam. Wah! Itu Malaysia lah. Tadi ni macam tengok ni Indian. Apa? Ini macam ni. Buat versi. Okay. Marilah semua. Okay. Kita keempat. Ni video ke berapa sekarang? Empat. Okay. Perhaps ni tak mengecewakan. Okey lah. Pokok raya. Wow. Actually Kamu you. jiran saya. hari raya semua berada dari pagi hingga petang. Wow, dia sebut lah dia tukar dari siang malam. Tak, last year pun dia ada keluar lagu tak? Ada? Dia saya tak ada. Tak ada. Macam suara dia pun ada dengar je. Alamat raya tu. Alamat raya tu kan? Sini raya ini tak habis-habis. Jadi film ni Lagu ni dia best. kreatif lah. Lagu ni. Popek. Kita buat trend ni. Jadi kita buat. Video tadi teruknya. Tengok ini okey je. Bawang gerilah Macam ada saja berita golek-golek. daripada yang tadi yang ketiga. Tak, yang ni Yang ketiga ke video kedua tadi? Nombor 1 tadi kritik. Dia action dia. Padahal lagi pacik kisah popek raya. Popek senang apa lagi memanggil Nampak ni Tom. henti. Nanti kita buat shoot kan. Dari mulut nampak gigi.
Rindu Raya. Rindu Raya. Mesti Siva suka. Share ke? Sponsor, sponsor. Share. Oh, Shell. Sponsor. Sponsor pun. Okay lah, aku plan. Budak-budak okey lagi. Kawan tua jangan buat macam tu. Suami Am tak boleh buat lah. Orang tua kalau menangis mama ya. So, Am tak boleh buat lah. Budak budak lagi. Hai. Main keluar orang tua. Kata-kata tu bunuh. Patah pinggang. Okay, so pendapat korang, lagu mana yang paling best? Popek-popek. Popek-popek satu, Rindu Raya satu. Akak? Kak? Lagu mana yang best? Popek. Mama papa tu. Mama papa tu apa? Yang tadi tu. Yang family tu. Family tu. Oh, Siva? saya suka yang popek-popek tu. Popek je. Okay, akak lah. Ni lah dua-dua gen ni kan. Lagu raya dulu ke lagu raya sekarang yang best? Kalau lagu raya yang dulu yang sama akak, dia banyak emosi. Kalau sekarang ni biasa berada Gen Z kan. Boleh lah, okey lah. Boleh have fun. Ha? Engkau membesar dengan lagu apa lagu raya? Membesar dengan lagu-lagu yang terkini. Oh. Yang terkini. So lagu lama-lama dulu agak macam lah. bosan sikit. So Siva pernah dengar lagu lama tak? Lagu raya lama. Saya first dengar pun yang Alamai itu. Popek-popek, kita akan buat konten tu. Kita benari dengan popek-popek punya lagu. So nantikan raya yang akan datang. Motosing. Bye-bye.